Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam tutorial Web Pro. Ini adalah tutorial tambahan bagi Web Pro, yang mana macam mana nak masukkan butang PayPal ke dalam sistem Web Pro. Sebenarnya benda ni simple je, tapi ada yang tanya, jadi saya cuba tunjukkanlah cara dia. Okey, yang pertama of course anda kena ada akaun PayPal lah. Ni syarat utama lah, anda kena ada akaun PayPal. Kemudian anda kena login dulu ke dalam akaun PayPal. Okey, login ke dalam akaun PayPal. Kalau anda belum ada, anda boleh daftar dulu lah, tak ada masalah, tak perlu, senang saja, hanya klik register, cari kat PayPal tu ada register. Okey, ni contohnya lah, saya dah login dalam akaun PayPal saya dan saya terus ke bahagian My PayPal. Okey, ini adalah paparan PayPal akaun saya lah, yang kalau ikutkan ni yang lama lah, versi lama. Saya dapat tahu PayPal sekarang ada versi baru. So saya akan tunjuk kepada anda satu akaun PayPal rakan saya dalam dia punya PayPal versi baru. Okey, ini adalah akaun PayPal versi baru. Ini adalah yang versi baru. Kalau anda tengok macam ni, lain bentuk dia. Saya pun tak berapa pandai guna yang baru ni, tapi lebih kurang dia punya lebih, sebenarnya fungsinya sama, tapi kita kena explore sikit lah. Kalau yang lama ni senang saja kan. Untuk buat button tu anda terus pergi ke bahagian Merchant and Service ni, tak silap saya Merchant and Service ni. Sekejap saya check. Okey, untuk pengguna yang lama kan, memang anda terpaksa juga follow dia punya pembaharuan yang dibuat. Anda kena klik Get Start Free ni, dan anda pilih upgrade. Anda pilih upgrade dan anda kena ikut step dia lah. Anda kena isilah semua yang diminta ni. So saya tak nak tunjuk. Anda just follow dia punya apa yang diminta dan klik agree and continue lah. Isi lah borang yang diminta lah. Okey. Okey, saya dah settle isi borang yang PayPal minta lah. Jadi so saya dah dalam halaman yang baru PayPal yang baru. Okey. So untuk dapatkan PayPal button, anda hanya pergi ke bahagian profile. Terus ada di sini contohnya selling tool ni, pergi kat selling tool. Okey, pergi kat selling tools. Klik kat selling tools. Kemudian saya dah ada di sini, saya boleh klik PayPal button ni, update lah, klik update. Okey. So ada banyak, sekali kat sini saya dah ada banyak payment button yang ada. So saya nak buat yang baru, create new button lah. Create new button di sini. Ini contoh yang dah ada lah, yang sebelum ni saya dah buat. Okey, kita pilih terus ke bahagian kalau saya ambil yang ni lah, buy now lah. Macam ni kan gambar. Kalau shopping cart, anda boleh tengok sini shopping cart lah, add to cart. Tapi saya nak pilih buy now. Item ni kita boleh ambil drop down lah. Kalau kita ada banyak apa ni produk kan, kita boleh produk 1, produk 2, produk 3. So dekat sini ada keluar banyak produk lah. Contoh dalam kes saya ni, katakan saya buat 2 lah kan. Saya nak buat 2 saja kan. Saya nak buat 2 ataupun boleh remove 1 lah kalau tak nak 2. Contohnya kita buang 1, tinggal 2 saja. Okey, contohnya saya nak buat sini saya punya projek. Sebentar. Okey, saya dah buat dah. Contohnya saya nak buat button untuk bayaran coaching Coaching untuk Web Pro dan Image Shooter contohnya. Ada 2 lah. Jadi sini di bahagian shipping ni, kalau ada shipping anda letak lah. Untuk penghantaran macam saya tak ada shipping, saya kosongkan saja. Kemudian tak ada apa dah ni. Okey. Merchant account ID, use my primary email. Okey, yang ni. Okey, create button lah. Terus create button. So saya dah siap dah macam ni lah. Button saya nanti ada macam ni lah. Ini button saya Web Pro dan juga Image Shooter. So macam mana masukkannya, hanya copy kod ni, kemudian kita pergi ke web, kita punya script Web Pro kita. Okey, ini contohnya laman HTML ataupun laman konten untuk saya punya web coaching Web Pro ni. Okey, contohnya saya nak letakkan satu butang tempahan di bawah ni dengan menggunakan PayPal lah. Kalau ikutkan dah ada di sini bayaran menggunakan bank, tapi saya nak tambah kan untuk PayPal, jadi saya letak sini cursor. Kebiasaannya saya akan masukkan table satu lah kan. Anda akan lihat cara masukkan table, satu kolom, satu border, satu row, border kosong, alignment saya ambil center, luas ataupun lebar saya rasa dalam 300 lah kot. Okey, tengok 300 pun macam besar. Okey, seperti biasa kita buat marking panjang-panjang.
Kemudian klik source, sama dalam bahagian masukkan source lah, betul? Source code. Kemudian kita boleh delete AAA tadi tu, tekan cursor keyboard delete. Lepas tu biar masa dia klik-klik ni kita pastekan source code PayPal tadi. Ini source code PayPal tadi dah masuk Kalau tengok sini PayPal ni dah masuk ni sini. Okey. Kemudian klik balik butang source. Dan kalau kita tengok di bahagian bawah sekali ni dah ada dah. Cuma dia macam sengit sikit cara nak tengahkan dia ni. Cell, ambil property, okey. Horizontal kita ambil center, and vertical ni tak ada kisah, biar je. Kemudian dia punya cell dia tak center kan. Pergi macam ni, right click cell. Kita kena check semualah satu-satu lah. Cell property, pastikan dia center lah kan. Macam ni, klik OK. Lepas tu kita save. Lepas ni mesti center lah. Pastikan lah table center, cell pun center. Jadi bila dia dah center semua, kalau kita check kat sini nampak dia dah center sini dah OK dah ni. Kalau macam ni dah OK, kat preview kita nampak dia dah OK. Kebiasaannya dekat luar dia akan OK lah. Jadi kita boleh check, klik menu, kita pergi ke bawah sekali, nampak OK dah. OK macam ni dah jadi dah, button dah ada di sini dan orang boleh bayar lah. Kalau nak cantik lagi, anda boleh buat table, buat background color lah. Saya tak nak tunjuk tu, anda boleh try lah. Contohnya bila orang klik buy now ni, contoh saya klik 690 ni, okey, dan orang dah boleh bayar di sini dengan menggunakan credit card dia boleh klik sini kan, credit card. Okey, so dah ada sini item dia dah ada sini, bayaran coaching web pro, dan dia hanya masukkan butang PayPal borang-borang ni, kemudian pay, dan kita boleh menerima pembayaran daripada PayPal. Okey, sekian saja tutorial tambahan untuk PayPal ni. Jumpa lagi dalam tutorial yang akan datang.